Okay, tuan-tuan nampak ke warna hijau ni? Yang meriah-meriah ni warna hijau-hijau biasa merah mangah. Tapi ni warna hijau yang meriah-meriah ni nak buat lagu mana tuan-tuan? Kita dengunglah beramai-ramai lebih kurang 2.7 insan manusia yang terpilih hari ni. Dengunglah kita ramai-ramai rumah masing-masing tu. Kalau jiran, jiran masing-masing lah. Jadi yang barilaha tudrika, bukan yang. Ada orang macam yang bari dah selesai. Cannot. Tuan-tuan nampak instruction kat bawah ni. Saya zoom sikit ni. Saya zoom sikit kat bawah ni. Dia dah bagi dah instruction tuan-tuan. Quran ni dia pada saya macam dia membantu sikit lah. Tak banyak pun sikit pun jadilah. Tuan-tuan kalau jumpa hijau Quran ni lah. You must read this. Dengung. Lasyamsu yambari dekat sini. Yambari laha tudrika dekat mana? Dekat sini. So hijau-hijau tu bukan saya sahaja hijau-hijaunya ya. Quran nama gapo tu Ustazah? Ni Quran Azde. Quran Azdan. Azde tu saya buat lah. Azdan yang sebenarnya. Dia bilang 443 surah tu Yasin lagi tuan. Sampai sahur tu sambil kita ngaji deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Terus wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Mumtaz. Terus lagi. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Ambil dekat mana? Kalau berita sini, ambil dekat tulisan warna hijau ni tuan-tuan. Hijau ni pun ada manfaat juga. Kita mula dekat warna hijau. Surah apa kak? Ini surah tu Yasin tuan-puan semua. Ayat berapa? Ayat 47. Okay. Bila tuan-puan berhenti sini, tersekat di skala 2. Razaqakumullah. Berhenti. Nak ambil mana? Nak ambil kot hijau macam panjang sangat. Ambil dekat warna hijau ni. Tulisan warna hijau. Tak semua Quran ada. Tak semua dalam surah tu ada. Tapi cukup sekarang membantu tuan-puan. It's okay. Tuan-puan guna dekat qala. Okay. Tarik nafas everyone. InsyaAllah kita sama-sama baca. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى
ربهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Terus قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Alhamdulillah, mumtaz, Masya Allah. Okey, insyaAllah tuan-puan. Pada muka surat ni, okey, lepas ni ayat 55, subhanallah. Sambil-sambil tuan-puan sahur tu, okay, saya nak tanya satu perkara kat tuan-puan.